kita ada kaedah usul. Kalau dia membolehkan pusat pelacuran, bermakna dia membolehkan pelacuran. Kaedah usul ar-radi kal fa'il. Reda dengan pelacuran seperti ini sama seperti melakukannya. Reda dengan perbuatan ini sama seperti melakukannya. Ini tak boleh dinafikan. Ini kaedah usul yang tidak dipadam dan digunakan oleh ulama a'immah kita. Jadi, apakah kita boleh menyelesaikan perzinahan ini dengan buka pusat perzinahan? Orang-orang laki-laki yang tak kahwin berapa juta? Duda yang belum sempat kahwin lagi berapa ramai? Apakah mereka tidak bernafsu? Kalau ada dibuka ruang untuk mereka lepaskan nafsunya, orang bila dah terlalu bernafsu, dia tak kira habis duit ke, sebab ini ajakan syaitan. Apakah pusat pelacuran ni boleh mengatasi masalah perkosa atau perogolan? Berapa ramai rakyat di Malaysia yang tak punya akhlak, yang tak punya iman, ataupun dia tidak boleh mengawal nafsunya, sama ada anak dara orang dirogol ataupun isteri orang. Ini berlaku. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak boleh menghapuskan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Tidak boleh menghapuskan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Kalau ada pusat pelacuran, siapa yang jadi pelacur? Kita nak datangkan orang asing. Ini perdagangan apa namanya? Perdagangan manusia. Jadi kalau orang datang ke negeri kita semata-mata untuk menjadi pelacur, alangkah buruknya image negeri kita ni. Negeri kita negeri Islam. Jangan dikotori dengan pusat-pusat maksiat seperti ini. Begitu juga sindiket-sindiket pelacuran akan bermaharajalela. Sekarang walaupun tidak diberi ruang, malah mereka mengaut keuntungan dengan mengeksploitasi wanita, dijadikan pelacur dan sebagainya. Ya ikhwan, jangan buat ruang ni. Jangan buka ruang ni. Dalam kaedah usul juga, sadduz zarai, tutup pintu-pintu yang boleh menjadikan kemudahan orang untuk berzina.